Misha, Misha nak pergi mana tu pakai baju cantik-cantik ni? Pakai baju pink, biru. Nak pergi mana? Pergi jalan-jalan? Jalan-jalan mana lagi, Syah? Awak bukan baru balik jalan-jalan ke? Nak pergi mana lagi? Syah? Sungai Petani? Dengan siapa? Dengan Tok Wan, Pak Ngah, Pak Lan dan Malang. Dan juga Mak Su. Oh, Zain jangan dilupa. Hai. Hari ni ada budak tak mau pakai topi. Ni kan comel pakai topi. Tak mau. Tiba-tiba mesti cantik pula pakai topi. Hari ni kita sampai ke nasi Arab di dalam ladang kurma. Kurma. Bau macam padang Arab. Panas. Oh, nampak macam ladang kurma kan? Tapi tak, ni ladang sawit. Ni saya nak makan apa ini Syah? Nasi Arab di dalam ladang kurma. Kalah, ladang sawit lah. Jom kita cari Tok Wan awak. Misha, dia pemakan tak tunggu kita apa Misha? Sudah siap, 137 makanan anda sudah siap. Ke kita nak tunggu lama. Dia Rabu Bilo tadi. Rabu Bilo. Dah lama. Buat tu Syah. Dengan topi panda dia. Tok dengan Tok Wan dah settle makan dah Syah. Tak tunggu Misha. 138 minuman anda siap. Lepas tu tak pakai ni lah. Kain ni. Kami makan ni alang tak. Nak tengok sikit tempat makan dalam ladang kurma. Awak yang marah ni. Ada orang marin pukul 3 pagi makin ajak main. Melawak lagu tu. Dia bicik bibir. Oh, dapat main. Siapa kemarin? Pulang suara 214 dan 138. Tadi order set bujang. Sekali ni bujang Arab ni. Sampai dekat kaunter tu terlopong. Tak tahu nak makan lagu mana. Banyak sangat. Lepas tu kita order satu je tahu ni. Satu dia tak boleh mix tu. Tak tahu. Tak boleh. Tu lapang tu. Tok Wan dah ready nak pergi landing tu. Ibu kata teringin nak mai cari cheesecake. Takkan tak dok. Dia kata sini cheesecake padu. Loh. Mau cheesecake ya teringin ni. Mau dah tu. You nak apa resort? Ke? Yang tanya ni. Yang mochi ni dia dalamnya sendiri kan? Ya, cuma gambar balik guna klik mochi. Dalam dia mochi dia satu sesok. Dengan cepat kan? Nak coklat lah. Tahu. Siang kat Misha. Saya ambil dalam. Tadi tu pergi masuk set take off. Apa nama tu? Dessert apa? Dessert tu. Lepas tu belilah cheesecake. Memang ingat nak makan dekat hotel lagi. Tapi ada orang tu teriak-teriak macam tahu je kita beli kek. Hai, bagilah dia juga. Tu tak apa kami makan mochi. Sikit-sikit. Saya nak korek dalam. Oh. Hak ni pun dengan kek. Anak siapa ni? Anak baker. Dia pun kata seorang bagi ubat, seorang bagi kiri tak baik lah. Jangan ada orang nak saya sakit. Misha. Sedap, ayah nak sikit. Oh, lupa. Sedap lah. Saya tak payah ada mochi tu pohon. Saya rasa saya lagi suka yang Hello Coco. Oh. Tapi tak ada lawan yang Singapura. Macam mana caranya hak Singapura tu?
Kena pergi Singapura. Ya, nak juga. Misha. Dia ingat masalahnya kalau dia waktu tu kita duduk makan, dia nak tak mau. Tiba-tiba. Iya sayang. Kau puas hati pula tu. Yelah dia lapar. Sedap sangat. Ayah pula nak. Ayah Cik Misha macam ibu je. Coklat tak makan? Tak. Sikit dia sedap. Malah sepok ampong Melayu kita. Tapi I rasa tak ya aku ambil mochi tu. Tak apa. Dia rasa macam tekstur dia macam tak membantu. Membantu. Tapi siapa yang suka kenyal-kenyal, okey je ambil yang dia punya ni. Tapi Ya, sebab yang cheesecake dia tu pun macam lembut. I rasa macam kalau macam dia punya nak jadi land tekstur dia keras. Cucu coklat yang keras. Dia akan rasa. okey je sebab dia macam kalau kita nak rasa macam minyak dengan boba. Yalah tu lain. Ayak boba. Maksudnya kenyal dengan lembut dengan lembut. lembut dengan lembut. But cheesecake dia lembut. Creamy. I nak cheesecake dia saja. Weh, habis dah ni. Ada rasa macam sea salt sikit. Walaupun dia bukan sea salt. Macam mana tangan? Sini. Siapa yang mengajar? Bapaknya. Ayah rasa ni didik ayah. Macam ni je. Ibu sini sikit ibu. Tak Bapaknya. Dia puas sungguh lah. Bilik luar-luar ni dia boleh jalan. orang tak halang. Dah. Ayo, jangan lagi. Tengok tu, dia suka sungguh duduk tempat-tempat tersepit. Hari tu pergi KL pun duduk celah-celah kursi. Tengok sampai orang nak cabut tu, tak kira telefon kot dan lah operator. Park Avenue Hotel. Macam hotel lama tapi best sebab luas. Rasa macam makin bersih berbanding dulu. Last pi waktu siapa? Kenduri siapa tu kat sepi. Waktu tu macam sikit tapi kali ni nampak bersih lah. Bilik boleh ni. Luas, ada sofa. Kadang kan ada bathtub. Syah, what are you doing? وشكرك وحسن عبادتك اللهم أمنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا إله إلا هو الحي القيوم لكن يقول فلا خير خير يوتها على كل شيء مكتوب يميته على كل شيء مكتوب Nak tahu apa ya tu saya pun. Dia suka sungguh. 170 singan tu. Baru. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يقبل ولا يحيي إلا بما شاء. Ada orang mengantuk kan. Cek. Cek. Alamak, Misha mana tidak? Alamak. Misha hilang lah ibu. Cek. Dalam buah mata
Sama saja. Tidur tak mungkin. Weh, hari ni apa mungkin tidur? Saudara ni pun Ni macam kerja apa? kena sampuk. Oh, kita pergi tunggu kat lobi. Jalan-jalan ngantuk atas ni. Aisyah jangan duduk tekan Aisyah. Misha, nak gitu sampai dulu kejap. Buat dia jalan-jalan. Ya. Jalan. Jalan. Kan? Jom. Pergi mana tu Syah? Kawan muka terkejut tu. Ibunya yang sedang risau. Mana banggang? Puting kotong. Hai. Hari ni pakai rambut tacang. Naik dengan kami je lah. Memang plannya begitu. Itu maksud ambil naik dengan Amir Roy. Jom. Naik bukit lagi. Ingat Gunung Medan saja naik bukit. Macam gunung Mekan, Mak Medan. Maksud? Besar ingat kan kecil je. Tu besar dia. Routine coffee. Tu lah tadi tanya dah nak dengan ni ke tak. Belakang ni sini cantik. Oh sini tak boleh. Sini tangga. Kamu naruh je lah. Oh belah ni baru nampak sunset. Ada kering yang benar. Kami kan nak tempat bilik abah nak main game. Oh rendah. Oh lagu tu. Jual nombor. Ada kat Mumi dia ajak main Uno Oh ya. Mengantuk tak abah. Zin pengantuk. Kau rasa dah. Dia ada tangga yang apa? Mata krim lelaki. Risau. Ibu nak hantar Angah balik Kuala Lumpur. Besar panjang tinggi lah. Oh. Ini nak hantar Angah. Gila. 2 minggu lagi 2 minggu lepas kami baru balik KL. Ni Mei tengah macam ni. Kalau 2 minggu lagi PKL tak tahu nak kata apa. Memang SPRM yang kata umur apa je apa ni. Pasal apa ni kerak sangat ni. ni. Kalau 2 minggu. Oh. 2 minggu lagi. Start je. 15 orang. Piawai lah kan. Piawai beli dengan Muiz tu. Dan dia Muiz bawa adik dia balik seorang lah. Dia pun nak pergi hantar tu. Bukannya dia pergi balik drive pun balik naik bas. Padang kalau level tu beli naik flight lah. Bos pakai tengok. Lah mulut. Aku bagi dia pula. Oh nampak seteruk. Nak tuan pegang apa? Sedap sangat Zain. Boleh Zain nak pinjam Ansat mainan dekat Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Okey dah. Zain pinjam Ansat Misi mencari breakfast.
Cik Misha? Awak muka duk tengok adik Zain macam tu? Sebab saya dah breakfast. Pinjam sah. Pergi balik. Kata gusi pun nak tunggu gigi pun. Tak ada gigi dah. Saya pergi keluar ni cat. Saya pergi keluar cat. Nisha pun 9 bulan. Dah lah ikut cat tu tak elok lah. Kotak lah Nisha duk main. Thank you, Misha. Alah. Itu tisu. Goreng. Kita pernah makan orang bayu awak. Alah. Ingat tadi tak payah lah. Alah, Zain pergi rembayung Zain tak makan. Waktu tu Zain minum susu. Mana? Kami ada makan. Ada dah buat makan kau menuk tak? Perlis pada rembayung Nosha no. Tak ori. Inilah banter antara budak KL dengan budak Perlis. Macam ni Zain budak-budak Perlis. IC 14. Walaupun balik Perlis IC tetap 14 ni. Jangan risau. Kita tetap budak KL. Ni je Muni Fataya ni. Ya. Yang you lah. Ni cappuccino no sugar. No sugar 2 tu ibu dengan abah. Oh ya ke? Tidak. Lah ingatkan apa tambah kat rai kita kejap mu ni tolong. Tak yalah. Yang rasa macam tak mau pula. Sebab kan tadi dah minum 3 in 1. Lepas tu kecewa dengan Tenet pula. Hari ni kita baby swap. Ibu dengan si Misha dengan siapa tu Syah? Misha. Ibu pegang siapa Syah? Oh macam tak kan. Okey clear. Misha nak duduk KL Syah. Ayo tu orangnya. Dah puas tu orang kata dia punya cucu ke mana tak tahu. Tu lah Hasan tu. Lagi ya. Oh itu. Dah maksudnya ada ni lah kita ada orang bayar apa? Pilihan tak bayar pergi ke Starbucks. Misha. Kenapa bad mood? Sebab Misha. Awak duk marah mak semua tak buat apa Misha. Mak tu elok kau duduk tu. Misha, ni. Nak rakam muka ibu. Nak rakam. Hai. Lampunya tergasau je tu. Baling baru 3 kali. makan 16 kali lah. Chopstick tu entah kelak balik kat dia. Ibu nak tu je. Nampak tu ada spare satu. Satu je lah. Take care. Saya lapang. Izin ambil lah. Jelah apa pun. Asal macam kutik tu dia. Dia kena ada orang ni pemikiran ni mindset dah lepas dulu. Kita agak Misha pujuk kan? balik tekan ni juga. Kita nak potong tekan ni.
Itu dah siap potong. Murni dengar awak pun pekerja awak. Oh, makan gaji buta ni. Apa yang kena goreng? Kita Murni ambil apa pun nanti pinggan ambil basuh. Kita potong, kita letak sini. Goreng tang ni. Kena edit tengok yang mana dah masak, yang mana belum masak, yang mana belum. Okay, go. Ha? Dah masak tekan bulat sekali. Safe. Semua bulat. Hanya orang-orang ilmu Orang-orang tinggi yang cultured. faham. Bulat, kotak, segitiga, petok. Alah kau pergi kiri, alah kau pergi kanan. Ha. Alah kau ambil nasi. Abang mana? Okey. Okey, nasi. Yang peling cantik siapa itu? Nasi. Nasi. Okey, nasi. Mushroom Satu lagi juga. nasi. Ini nasi. Sangat. Okey, nasi. Ni. Okey. Okey, lagi potong. Tak, tekan segitu. Alright. Nak apa? Nak susu? Balik ke depan. Nak nasi. Nak ni goreng. Mak dong makan sekejap je. Murni ambil yang ni nasi. Dah ada ni kan dah ada nasi dengan saudara ni. Ambil apa pondok yang dah siap. Segitiga. Lepas tu Murni hentak. Roti. Roti tak payah, roti kami buat. Roti yang buat. Ha. So ada lempak apa yang dah siap. Ya. Tapi yang dah masak tak boleh ni. So Murni dia akan pergi kutip. Yang dah siap goreng dia akan pergi kutip. Okey, tu nasi. Bunyi memang macam tu. Mushroom. Abang daging. Abang pendengar Murni kena makan. Lagi tak mau main sini kau dah. Tak lah maksudnya daging. Murni akan assemble. Murni akan sambal. Tak pun Murni. Murni masak nasi saja. Memang lah. Murni suka yang tu. Murni suka lah macam tu. Assemble abang buat. Mana pen. Syah, tu letak balik pen kat depan. Mushroom goreng. Mushroom Ustaz. Tadi Aisyah buat lagi. Insya Allah Nasi kita hantar nasi bangun ke Murni aja. hantar nasi ke Tak Murni? nasi. Tak nasi abang. Macam mana tukar baju ni? Tu nasi. Murni abang. Nasi kosong abang. Hujan lagi tak? Kalau ni kosong kan Murni ambil ni pergi. Murni ni assemble daging. Tu apa lah? Jadi kita nak renang. Tak lah ambil tu ni. Tu sini tu. Kami nak guna payung. Jay nak berenang? Ini apa? Botol Renang ni. je. Ni apa ni? Pinggan. Ni pinggan untuk sini. Nanti Renang dah. 9 lah. Awai. Lagi tak kering ni. Sana. Loh. Loh. Apa yang tak potong ni? Oh, Kuali, tu. Aisyah, kuali letak sini. Nasi kuali dua. letak sini. Nasi dua. Allah Akbar. Pitok sana Aisyah. Segitiga. Benar. Jay nak apa nak tengok apa? Nasi. Dah. Okey, cukup dulu nasi. Alright. Nasi apa lagi? Daging ada goreng. Belum. Mushroom goreng ni. Mushroom. Aisyah, mushroom goreng. Potong goreng. Tu nampak dua atas jalan. Nak. Putih. Tak apa, dah goreng lah. Lagi nak apa nasi ni? Sambung makan. Nasi lagi. Pergi potong. Daging mana daging? Lagi tak lagi. Dah, siap. Okey. Tak dah. Ni mushroom. Cepat nak guna kuali, Macam nak ambil daging saja tak ambil kuali. Masak ah. Buat yang ni. Masak. Allah. Right. Okey. Kita Ni masak nasi. nak nasi. Nak Masak nasi. Masak apa masak ni? Betul minyak ni. Ni pinggan duduk sini letak juga sini. Okey, daging ada daging. Dah goreng ada dah. Tak. Kau dulu tu. Bagi saya 2 minit. Kau dulu tu. Ni. Bubur je mana-mana. Letak itu. Okey, sana. Okey, letak balik sini. Letak balik kat dapur. Okey, letak dapur. Nasi kosong. Nasi Nak beras ke? berah. Ni Daging. Misal ayam. Misal nak banyak tu. Daging. Lagu ni bokor tu. Kita dah macam cakap lah. So apa-apa level Murni masak nasi? So sebelum ni Murni lah punca. Nanti dia buat kita bukan dia seorang je black sheep. Daging goreng. Sana daging goreng.
Sebelah. Oh, tahu. Kalau kau orang apa ya? 5 kaki setengah ni. Seronok. Oh, siap. Langit gelap. Tetaplah. Tapi ayat kolam katanya panas. Aisyah boleh renang ke? Oh boleh. Kok Rai juga nak lemah tepi pantai. Tak kami sebab pernah lemas tu. Tiba-tiba boleh berenang. Oh, ai tak cool. Oh, lemah kat mana? Dekat KL tu. Boleh Michelle. Boleh naik. Ibu tak boleh lah. Ibu tak suka Misha. Minta maaf. Hati-hati. Boleh naik. Boleh ibu ambil Syah. Naik. Oh, cucu. Geram tengok Zin. Zoom. Allah tak tahu. Lagi dia tu orang nak naik dah. Woi, makin lebat lah. Ayah pun boleh naik kot. Tawan kata apa? Oh, kena ke dia rahmat dia. Tadi Misha, orang kata mandi hujan subuk. Jangan Misha. Ramai duk bubur ni. Tak mau. Oh tu Pak Ngoh meh. Zai lari. Murni dia berani tapi dia pegang juga orang. Payau. Misha, matuk awak tahu ni budak tahu lah. Semoga anak ibu makin strong. Takat hujan sikit-sikit apa dia nak sana. Syok tengok Zin melentang tu. Dia level-level ni je lah kolam pep. Hujan yang terlalu lebat. Misha kata belum puas buka stack. Tu orang belum puas tunjuk skill.